nak tukar OC ni, jangan congkir tepi tau. Takut dia rosak dia punya ni kan. Selalu nak congkir sini. Tapi pun kurang cantik juga. So tebuk skru. Letak skru bunga kasar, tekan. Bagi dia masuk dalam kan. Tarik nampak. Buat macam ni senang. Bila cabut macam ni tak makan. Ini lembut ni. Kalau kita congkir ni risau dia sompek sini tau. Kurang cantik lah. So tebuk, tarik. Ikat skru pun. Nak masuk OC, jangan sapu minyak dekat sini. Ni kena lap betul-betul kering tau. Dia tak boleh letak minyak semua kat sini. Minyak tengah ni okey. Macam OC ni kan. Tepi ni jangan ada minyak tau. Biar kering, sini pun kena kering. Yang dalam ni dia ada satu grease untuk OC punya. Memang dia jual grease untuk OC. Bagi dia tahan ni kan. Ini tak boleh kena minyak tau. Sini pun sama, tak boleh ada minyak. Kalau ni dia senang cabut tau. Ambil ni. Ketuk je. Sampai dia rata. So kita tak risau OC tu masuk sengit. So dia ketuk ni kesin ni. Benda yang ngam-ngam dia kena kesin. OC kena, kesin ni kena. So kalau kita ketuk pun dia dah sangkut kesin ni. So dia tak boleh masuk ke dalam lagi kan. Kalau ni tu dia jadi sengit. Keliling macam ni. Janganlah kuat sangat sekarang cream case pula. Berkesan kan. Kalau kita pakai ni, kita risau terlebih. So cari benda yang besar macam ni. So kalau ketuk terlebih pun kena cream case kan. Nampak. So dia jadi rata. Nanti dia sama ni. Nampak.